Masak awak yang awak cakap pandai sangat tu. Bila saya cakap saya tengah masak? Oh, dekat interview tu hari tu tak ada cakap lah. Oh. Saya harap awak pandai masak lah. Takkan tak pandai. Memang pandai masak lah. Masak Pak Mak biasa pandai. Ini dah kat tak sakit memang perut insyaAllah. Saya ikhlas masak ni. Ya. Betul ke awak ikhlas masak tu saya? Ya. Kenapa bos ni? Tak ada, saya tergelak tadi. Oh, tergelam. Ini komen yang bukan-bukan. Kalau yang ni awak berjaya, mungkin lepas ni kita akan bukan maksud saya kita akan buat ni lah, bagi tahulah awak berjaya ke tak berjaya. Design dia not bad. Bukan apa saya pro. Memang saya pro, tapi ni nampak macam kat kahwin. Mana ni? Okey, tak apa. Ni nama poster dia set kahwin. Kenapa patah macam Hari tu dekat sana Una dengan ni ada kacau-kacau. Una? Tak, maksudnya Una dengan Richard itu dia ada bully-bully. Tak ada. Sebab saya tak ajar kalau orang nak bully apa. Kalau bos yang bully tau. Bos nak cakap. Mana ada. Tak, saya tak ajar dia orang. Kalau macam ada orang nak datang interview, jangan bully-bully, tak baik. Tak baik. Saya tak pernah ajar macam tu. Kalau yang bully tu dia orang, bukan saya. Ya ke? Saya tak suka bully-bully staff ni. Richard, pergi ambil pack tu banyak sikit. Bos di mana bos? Itu batang. Tak teli Tapi kena dekat sikit. Kena dengan nada memujuk. Macam awak pujuk ada boyfriend Tak ada. Tak ada boyfriend? Tak ada. Serius ke? Sana saya nak memujuk saya tak ada boyfriend. Tak pernah ada boyfriend Tak pernah. Ada lah. Bos apa ni? Lari topik. Jualan. Terima kasih Cah. Sedih. Ingatkan PC. Tadi kena soalan ni. Malam kena soal. Bos sedap ke bos? Saya rasa masakan awak malam ni boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Jauh ke mana? Ke langit. Saya tak boleh cakap kat sini sebab dia agak, saya kena berhati-hati. Tapi saya Pelik juga bos korang ni Kadang-kadang saya rasa dia pelik. Tapi tak apalah, dia kan bos. Kita terima je lah Tapi saya akan jaga-jaga lah dengan masakan ni. Itu macam tajuk lagu saya je. So bila nak kahwin? Memandang ni jangan memandang saja, sebab kalau memandang lama-lama takut jatuh ke hati. So memandang tu saya bilang saya memang macam ni. Saya memang berpuitis kadang-kadang. Patutlah awak ada buku.